Kan? Itu hari dia minta Anwar pecat Samsul Iskandar. Anwar tak nak pecat. Kan? Samsul Iskandar letak jawatan. Dah tak jawatan, patutnya okey lah, puas hati lah. Itu yang kau nak kan. Supaya Samsul Iskandar tidak lagi jadi setiausaha politik. Tapi tak puas hati. Takkan letak jawatan je. Kan? Lepas tu Anwar kata, oh SPNM siasat. SPNM kata, okey saya siasat. Samsul Iskandar pula buat report polis. Tak puas hati juga lagi. Hari ni SPNM beritahu akan didakwa esok. Kan? Oh, tukar tajuk pula. Kan? Oh, Samsul Iskandar ada dakwa. Okey. Saya minta Anwar jangan sambung kontrak Azhar Baki pula. Kan? Menjangkit-jangkit. Itu lagi Farhas. Lepas Farhas macam-macam lah. Fadlina lah. Rata-rata pergi serangan. Lain lah kalau Azhar Baki tu track record dia buruk. Kan? Selepas Anwar jadi menteri, tiba-tiba kes rasuah semua terlepas. Meningkat-ningkat kes rasuah. Tak ada langsung kesan pada melawan rasuah. Tak ada langsung. Bolehlah kata Azhar Baki tidak berfungsi. Tapi kita tengok mendadak, saudara. Bukan setakat kes yang disiasat. Bahkan duit sakau pun dapat 15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Kita tak katalah Azhar Baki itu cantik, bagus sangat. Taklah. Bagi saya, kan, kalau Anwar berpendapat ada lagi orang lain yang setara atau berlebih pada Azhar Baki, maka pada saya pun, saya setuju supaya Azhar Baki lepas ini habis kontrak, stop. Bagi orang lain pula, saya setuju. Tapi kalau tak ada orang, dan Anwar tak yakin orang tu boleh buat, saya lebih suka Azhar Baki itu selesaikan kerja dia. Banyak lagi tertangguh, ramai lagi tak kena dakwa lagi ni. Itu yang kita dengar-dengar ni kan, berjuta-juta duit dalam kondo, duit dalam apartmen, tak bawa mahkamah pun lagi. Kes Jenawi bawa 12 ini, bulan 12 bulan ni akan dibicarakan. Kan? Ismail Sabri tak selesai lagi, ramai. Menantu Muhyiddin cabut 2 negara, tak selesai lagi. Ramai. Jadi kalau tak ada orang yang lebih berwibawa daripada Azhar Baki, minta Azhar Baki selesaikan tu dulu. Lepas tu barulah kita Anwar nak tukar balik, tukarlah. Secara dasarnya saya pun bersetuju, Azhar Baki dah lama dah. Kan? Tapi bukan masalah lama tak lama, masalah pengganti dia tu. Kalau Anwar tak jumpa lagi pengganti dia, buat apa Anwar nak buang orang yang dah terbukti boleh buat kerja? Daripada kau ambil orang yang kau tak yakin. Kan? Dia sama-sama pun 6 bulan je pun. Kan? Jadi kita ni, kan, dulu lagi dah masa pelantikan ketua hakim negara macam tu juga. Bebel ke Anwar kena ni, kita kena buat RCI. Kita kena buat RCI ni. Pasal kita bimbang. Kita bimbang kalau Anwar lantik orang ini. Kalau Anwar lantik si Anu ni, kena buat RCI. Bebel. Lepas tu nak buat petition, tanda tangan petition. Dan sekali bila diumumkan ketua hakim negara, apa yang kita bimbang tak berlaku pun. Asyik bimbang dengan orang. Bimbang kalau kan. Kita je yang baik. Saudara ingat kalau Anwar hentikan kontrak Azhar Baki, saudara ingat dia tak serang lagi? Serang, saudara. Serang. Dia bukan isu sebenarnya, bukan isu Azhar Baki pun. Isu sebenarnya bukan Samsul Iskandar pun. Isu sebenarnya bukan Farhas pun. Bukan kes ini pun. Isu sebenarnya aku benci ke Anwar, itu sebenarnya. Kan? Aku nak tunjuk pada rakyat bahawa Anwar ni lemah, itu dia sebenarnya. Aku yang hebat. Aku yang tak ada apa-apa. Aku buat jadi menteri, aku macam malaikat. Aku tak buat salah, aku tak lemah. Kan? Aku paling rajin bekerja. Waktu jadi menteri dulu. Itu yang aku nak tunjukkan. Sebab tu satu persatu. Kan? Yang pemangkang tersebut kita sebut kononnya prinsip. Kan? Dan sekali prinsip ke laut. Kan? Prinsip ke laut. Ni sebelah Anwar dedahkan semalam. Esko punya surat. Bukan surat sokongan macam Samsul Iskandar. Surat minta kelulusan. Kan? 2 keping surat Anwar dedahkan parlimen. Esko Negeri Lebai. Kenapa kita tak main yang itu? Dah tentulah itu musuh kita. Dah tentulah PAS tu musuh politik kita. Dah tentulah ada hitam putih surat Anwar dedahkan. Bukan sokongan macam surat Samsul tu. Surat minta kelulusan terus. Dokumen kelulusan terus. Kenapa kita tak mainkan? Kenapa kita tak masuk dalam podcast kita? Kenapa kita tak bahaskan? Kita dah bahaskan benda-benda macam ni. Siapa dia? Samsul. Samsul tu musuh kita lama kita dalam politik. Itu kita hentam. Kan? Pemangkang tak apa. Kan? Ni perangai. Dan aku tabik lah Anwar, tak layan dia. Kan? Baca DSA sebut. Dia kata Anwar pun tak bising. Dia kata. Kan?
ketua cabang ni. Memanglah Anwar tak biasa, bukan level lah. Anwar jawab memadai kita ni, dia jawab. Kalau puak-puak mulut macam tu, kan, jenis-jenis macam tu je perangai, tak payah Anwar lah, bukan standard Anwar tu. Standard kita lah, kita jawab.